Pagi yang baik selalunya bermula dengan perancangan yang jelas. To-do list mungkin nampak kecil, tapi di situlah arah hari kita bermula. Bila semuanya ditulis, fikiran jadi lebih tenang dan setiap langkah terasa lebih teratur. Kadang kita terlalu sibuk kejar masa sampai lupa untuk berhenti dan rancang apa yang penting. Sedangkan perancangan kecil inilah yang bantu kita kawal hari sebelum hari mengawal kita. To-do list bukan sekadar catatan di atas kertas, tapi satu bentuk kesedaran. Ia buat kita lebih fokus, lebih menghargai setiap perkara yang kita siapkan. Dan bila satu demi satu tugasan ditanda siap, ada rasa puas yang tak boleh diganti. Rasa yang buat kita percaya, langkah kecil pun boleh bawa perubahan besar. Jadi, bila tiba pagi esok, ambil masa sekejap. Tulis apa yang kamu nak capai hari itu. Cuba sendiri dan rasa bezanya bila hari kamu bermula dengan perancangan.